Okay guys, I bukan nak bash bola Malaysia, tapi kita nak cakap pasal benda yang real. Perak FC nak tarik diri dari Liga Malaysia sebab tak cukup duit. Dan kerajaan negeri pun cakap, kami tak mampu nak selamatkan lagi. Tapi kenapa jadi macam ni? Realiti dia adalah bola sepak Malaysia ni mahal nak jaga. Kos gaji player, staff, sewa stadium, maintenance, cecah berpuluh juta setahun. Dan Perak FC pun dah habiskan 40 juta dalam masa 3 tahun. Dan sekarang ni kerajaan negeri kata tak nak support. Dan I setuju dengan keputusan kerajaan negeri tu. Duit rakyat untuk rakyat, bukan untuk bola. So sebenarnya apa masalahnya? Kenapa bola kat Malaysia ni susah nak hidup? Okay, first of all, kita tengok audience sikit. Siapa yang tengok bola kat Malaysia ni? I tak tengok bola. My friends, my kawan-kawan, my colleagues tak tengok bola Malaysia sangat. Kita orang tengok apa? EPL, kita tengok Spain, Bundesliga. And bila orang macam ni tak tengok bola, dan yang tengok bola ni pun level-level dia level lain lah. Advertisers pun nampak. So advertisers akan bayar advertising money mengikut level audience sesuatu event tersebut. Tapi again ya, advertisers akan tengok audience profile dia juga. Kalau yang ramai tengok bola ni cuma hardcore group je, advertisers hanya akan sponsor produk-produk yang hardcore group ni mampu beli. Bukan macam EPL, La Liga, semuanya family friendly. Tengoklah siapa yang menonton kat situ. Lepas tu tengoklah iklan-iklan yang ada dekat EPL dengan La Liga tu. Lain tak dengan iklan-iklan yang ada dekat bola Malaysia? Lagi satu, kelab sekarang ni dah diswastakan. Perak FC, JDT, Selangor, semuanya private entity. Bukan lagi milik kerajaan negeri sepenuhnya. So, kalau kelab ni dah lingkup, kerajaan memang tak wajib pun nak bantu. Kalau nak bola Malaysia ni hidup balik, kena ubah cara main bola. Kena jadikan event bola tu family friendly. Semua lapisan masyarakat boleh ataupun memang nak tengok. Bukan sekadar hardcore ultras je lah. Kalau tak ya, selama-lama ialah advertisers akan limited. You guys rasa bola Malaysia masih ada harapan lagi ya? Atau lagi 5 tahun makin banyak kelab akan tarik diri? Kita bermula dengan Perak sekarang ni, tapi ada dengar-dengar banyak kelab pun ada masalah. Ada satu kelab tu, kononnya negeri yang kaya di Malaysia. Dia katalah, gaji pekerja pun tak boleh nak bayar berbulan-bulan. Cuba korang komen sikit. I pun nak tahu kalau korang sanggup tengok Liga Malaysia kalau betul-betul berubah. For me, yes. Tapi stadium tu kena cantik sikit lah. Orang-orang yang pergi tu pun kena baik-baik sikit. Kadang-kadang tak sanggup nak bawa anak-anak pergi tengok bola kat Malaysia ni. Itulah perasaan I.